Sisi soal jawab telah berakhir. Sekarang Ibu Timur mengemukakan peraturan mesyuarat. Sila. 261P. Pada 20 hari ini ramai ahli-ahli parlimen menghadapi halangan untuk menghadiri parlimen ini, dan yang berhormat Kepong, yang berhormat Rasa dan ramai ahli-ahli parlimen dan semua pun. Dan pada 28 hari bulan April, hari yang pertama yang Dewan Yang Mulia ini bersidang, 261B. 261P, P for Penang, ya. Pada 28 hari bulan April, hari bermakna dulu. Sekarang saya mau pastikan sama ada point of order itu betul atau tidak. ya, Kena ahli yang berhormat kadang-kadang berdiri menarik perhatian point of order, tetapi apabila saya tengok tidak berkenan pun. Sekarang ini 261P. P untuk Usul Penang. berkenaan dengan hak dan kebebasan semasa kejadian itu berlaku, tidak kena mengena. Dan tanpa perlu beri notis, serta-merta boleh dikemukakan. Dan saya mau beri itu cadangan untuk kemukakan satu usul di bawah 261P. Untuk apa? Ya, untuk merujuk Ketua Polis Negara kepada jawatankuasa hak keistimewaan. Ya, benarkan saya memberikan hujah-hujah saya. Dan lepas itu laporan polis sajalah. Buat keputusan. Nanti lo. Saya perlu habiskan order saya. Saya belum habiskan. Nanti lo. Yang berhormat saya paham. Menurut peraturan mesyuarat kebiasaan biarpun di House of Commons, apabila seseorang yang berhormat berdiri dan mengemukakan point of order, sudah cukup untuk menarik perhatian kepada point of order yang berkenaan, tidak apa berhujah. Saya boleh jawab. Tidak payah kasih alasan. Oleh karena yang berhormat, yang 261P ini adalah mengenai dengan hak kebebasan ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan, bukan orang luar. Jadi tak payahlah berhujah. Saya tahu apa yang ahli yang berhormat Ibu Timur akan kemukakan nanti. Tuan Dipertua boleh baca fikiran saya. Mungkin boleh, kalau bolehkah saya menasihatkan bahawa the best speaker speaks not. We don't have a speaker that speaks too much. Because I have to speak too much, because all of you, particularly Ibu Timur, when you stand up, you quote the wrong standing order. I think we have a speaker who speaks too much. Benarkan saya habiskan point of order saya. Like now, for instance, when I am talking, Ibu Timur should be sitting down. But the speaker should not be speaking so much. You have a speaker who is speaking too much. Can Ibu Timur sit down under standing order 42? Ya, bolehkah saya sampaikan, habiskan point of order saya? Bagaimana Tuan Dipertua? Ahli yang berhormat. Tak apa, ahli yang berhormat, tak apa. Ibu Timur ini selalu membangkitkan point of order. Dan Ibu Timur juga yang coin the words world class parliament. Tak apa. I will listen to you. Sila. Ya, sekurang-kurangnya keputusan akan dibuat oleh Tuan Dipertua. Sila. Ya, pada 28 hari bulan April, satu usul ada diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini yang berbunyi bahawa majlis ini memerintahkan Ketua Polis Negara menjaga supaya selama penggal Dewan Rakyat yang ada sekarang, jalan-jalan melalui lorong-lorong menuju ke Dewan ini hendaklah sentiasa terbuka dan boleh dilalui, dan jangan ada apa-apa halangan menghalang ahli-ahli hendak pergi dan balik dari Dewan ini. Jangan berlaku apa-apa kacau balau di jalan-jalan menuju Dewan ini, dan supaya jangan ada hura-hara di bangunan Dewan ini dan dengan bangunan ini, dan setiausaha Dewan Rakyat hendaklah menyampaikan perintah ini kepada Ketua Polis Negara yang tersebut ini. Dan sangat nyata hari ini bahawa perintah ini adalah dilanggar oleh Ketua Polis Negara yang terkandung dalam usul yang tersebut, oleh kerana ramai ahli-ahli parlimen menghadapi halangan apabila datang untuk menghadiri parlimen yang sampai ke Dewan Bung. Apa sebab-sebab bukan tujuan untuk saya bincang bahas di sini.
sama ada patut tak patut oleh kerana ada satu usul usul tidak percaya kepada Perdana Menteri, tapi seolah-olah adalah satu demonstrasi di Parlimen. Tak pernah dengar, tak tahu siapa yang tahu. Sama ada seorang boleh diharam daripada menghadiri Parlimen, datang ke Parlimen, Datuk Seri Anwar Ibrahim ban daripada datang ke Parlimen. Semua ini saya rasa melanggar usul yang kita ada luluskan, dan untuk menjaga kemuliaan dan Dewan Yang Mulia ini, integriti, bahawa saya cadang bahawa Ketua Polis Negara dirujuk di bawah 261P kepada Jawatankuasa Hak Keistimewaan oleh kerana ingkar melaksanakan dan melanggari usul yang ada diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada 28 hari bulan April. Sekian, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, walaupun pada mulanya telah saya mengemukakan petua saya bahawa peraturan mesyuarat yang dibangkitkan itu adalah tidak betul, pun demikian, oleh kerana saya ingin mencerminkan bahawa saya dan timbalan-timbalan saya sentiasa berturak ansur untuk mendengar poin seperti begini, sehingga saya dituju bahawa saya speaking too much. I will continue speaking so long as ahli yang berhormat, terutama sekali Ibu Timur, tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Tan Sri Yang Pertua, boleh. Nanti dulu, Bukit Gelugur, saya belum siap lagi membuat fatwa mengenai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Barat. Apa itu fatwa itu? Minta maaf. Padang Serai, jangan lo. Okey, jangan lo. Pasir Salak, jangan dulu. Tarik balik. Tan Sri. Pasir Salak, saya belum lagi berhujah mengenai dengan peraturan mesyuarat yang dibangkitkan yang berhormat daripada itu Timur. Usul yang bersabit itu adalah usul yang bertujuan untuk keselamatan ahli-ahli yang berhormat, supaya ahli-ahli yang berhormat tidak terhalang keluar masuk dalam diwan ataupun di luar bangunan diwan sewaktu persidangan. Tetapi kalaulah umpamanya ada risikan-risikan yang telah dibuat oleh pihak keselamatan yang dipertanggungjawabkan dengan pihak keselamatan dan memberitahu kepada speaker dan pihak yang bertanggung jawab Parlimen mengenai dengan keselamatan pula, itu kita kena ambil kira. Oleh kerana dalam usul ini juga disebut bahawa jangan ada huru-hara timbul di diwan ataupun di luar diwan, ataupun lorong-lorong yang masuk di dalam diwan. Mana? Itu dibuat-buat, Menteri. Jangan berlaku. Saya nanti dulu. Batu duduk dulu, Padang Serai duduk dulu. Usul ada di depan saya. Jangan mencela kalau tidak ada baca usul. Tolong. Saya sebelum berhujah sudah saya baca semua. Ahli yang berhormat berdiri kadang-kadang tidak tahu apapun. Bahawa majlis ini memerintahkan Ketua Polis Negara menjaga supaya selama penggal Diwan Rakyat yang ada sekarang, jalan-jalan melalui lorong-lorong menuju ke Diwan ini hendaklah sentiasa terbuka dan boleh dilalui, dan jangan ada apa-apa halangan menghalang ahli-ahli hendak pergi dan balik dari Diwan. Jangan berlaku apa-apa kacau bilau di jalan-jalan menuju ke Diwan ini. Siapa yang buat kacau bilau? Polis? Ada. Batu duduk dulu, batu duduk. Ahli yang berhormat, tolong dengar. Ahli yang berhormat, kalau umpamanya ada penghalangan, tidak kan ahli yang berhormat semua berada di luar pada hari ini. Saya tadi pagi pun sewaktu datang di sini juga kena tahan sebentar. Saya tidak buat apa-apa bantahan, karena saya paham bahawa yang tag yang dipertuak Diwan Rakyat depan kereta saya itu boleh dibuat, siapa-siapa pun boleh buat. Kereta Proton Perdana Eksekutif siapapun boleh beli. Masih. Jadi atas sebab itu, oleh kena pasal soal keselamatan, saya sebagai speaker tidak mau kompromis ini. Nanti sekejap gombak, saya belum siap lagi. Sekejap.
Kalau saya boleh bantu Tan Sri. Demonstrasi